Ramai anak-anak tak suka makan sayur, tak suka makan ikan. Bukan saja anak ada masalah ni, dewasa pun ada. Macam I punya husband, dia pun tak suka dua-dua makanan ini. Tak makan ikan, tak makan sayur. Suruh dia makan, dia akan muntah. Kan sayur dan ikan sangat penting untuk badan kita setiap hari. Tapi tak apa, yang tak suka bau sayur dengan bau ikan, korang boleh cuba flaxseed ini. Flaxseed ini, dia mengandungi khasiat omega 3 ALA. Dan omega 3 ALA ni, dia membantu kita mengurangkan risiko inflamasi. Khasiat ini juga membantu mengurangkan risiko kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Selain daripada itu, flaxseed ini juga kaya dengan prebiotik dengan fiber. Bukan fiber biasa, tapi dia ada insoluble dengan soluble fiber. Di mana dia membantu kita buang-buang selesa setiap hari. Jadi, kalau anak-anak kita ke, ataupun suami-suami ke, ataupun sendiri tak suka makan sayur ataupun ikan, orang boleh cuba flaxseed ini. Masuk ini, flaxseed ke dalam kita punya minuman, ke dalam kita punya hidangan, dekat nasi, dekat sup pun boleh. Tak perlu masak, tak perlu rendam, dia sudah boleh makan terus. Nampak tak? Dia dah halus punya. So, korang masukkan dalam makanan kita dan gaul-gaul terus minum atau makan. Bagi saya, ini sedap tau. Walaupun bau dia tak berapa kuat, tapi dia ada bau-bau kacang-kacang yang mentah-mentah sikit. Yang penting, sihat. Kalau budak kita kecil, bagi dia lah setengah sudu. Boleh letak dalam susu, boleh letak dalam minuman ataupun hidangan mereka. Kalau dia dah besar sikit, you bagi dia 1 sudu. Dewasa, 2 sudu. Water Mummy dan Water Daddy sudah makan. Korang dah makan belum? Kalau nak, cepat-cepat tekan paku kuning sekarang.